Mi bunga. Kalau awak? Sebab ini tempat konservasi gajah. Sebab ini tempat. Senyum. Hello. Awas tak? Belum. Ni lalu. Ni baru tahu. Oh, lepas. Dia nak lalu situ. Tambah tadi. Mana boleh bawa tambah. Apa? Kalau dia nak ceritakan orang, dia akan halang lah. Faruk. Faruk. Gitu. Nak baby ke apa? Sedapnya dia makan. Tak geli hidung dia. Ayah, gajah tu tak geli ke dia makan sekali dengan potong hidung dia tu. Dah dibuat macam tu. Baiklah pekerja sekalian, sementara kita menantikan ketibaan gajah-gajah dewasa. Objective routine exercise and training for our resident di sini. Setiap gajah ada 2 orang penjaga. Penjaga gajah dipanggil sebagai mahut. Mahut adalah individu yang bertanggungjawab untuk menjaga gajah. Siti merupakan gajah betina dan usianya adalah sekitar 45 tahun. Kita selamatkan Siti dari pemasuk bertangkap paham. Siti masyarakat bermahu tidak mesti on the floor. Latihan ambil barang dilatih untuk memudahkan mahut, terutamanya apabila waktu operasi dalam hutan atau perundaan bergajah. Kalau ada barang yang jatuh ke bawah, mahut kita perlu kita selamatkan Rambai dari sungai Rambai, Kampung Pek macam Kelantan. Mendidik ataupun menyedut, jadi mengambil makanan ataupun melakukan sesuatu perbuatan. Sekali lagi Rambai. Kita selamatkan Abok dari Kampung Gambut Cina sedikit besar Kota Tinggi Johor akan mengecut dan ia juga akan mengurangkan rasa sakit dan bunyi yang dihasilkan oleh pergerakan. Silakan. Thank you Allah. Terima kasih Allah. Latihan angkat kaki kita. Untuk berbaring, gajah tidak terus baring ya, yang akan duduk terus seperti ini. Dan sedangkan itu perlahan-lahan pada gajah akan merebahkan badannya. So this is how you do rigorously. Please give a big clap once again for Allah. Thank you Allah. Untuk mahut naik ke atas badan gajah. This is how we do it for the mahut that we get on the other. Thank you Allah. And Mr. Arif. Terima kasih Allah. Dan juga mahutnya. Abang, Siti, and Allah to all of you, banyak lagi. Kalau kamu makanan yang sihat, walaupun badannya tidak mengecil, tetap kamu besar. Terkejut. Assalamualaikum. Gajah, hai ni rumah gajah. Apa rumah gajah? Baca lah. Makan.
Tak, ini rumah ke? Tak. Bye-bye kacang. Wah, aku ke sana di rumah.